Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Ya Allah, bukakanlah hati kami agar mudah menerima ilmu dan kurniakan kepada kami ikhlas dalam mencari ilmu dan mengamalkannya dan menyiarkannya sehingga ke akhir hayat kami. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma wasi'an wa amalan salihan wa mutaqabbala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi al-haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Allah pertemukan kita lagi dalam taman syurga Allah. Kita betulkan niat kita, duduk kita dalam majlis ilmu fardu ain solat. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah kita dapat mempersembahkan ibadat solat yang lebih sempurna, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sambung kitab Muniyatul Musalli, muka surat 13. Muka surat 13 kan? Kita masih lagi dalam tajuk yang awal, iaitu syarat sah sembahyang. Kita masih lagi dalam perkara yang kelima, iaitu suci daripada hadas. Kita dah bincang hadas kecil. Hari ini kita masuk suci daripada hadas besar. Kan? Hadas kecil kita dah bincang. Suci daripada hadas, muka surat 13. Sama ada hadas besar atau hadas kecil. Jika berlaku hadas semasa bersembahyang, maka batallah sembahyangnya. Jadi kita dah bincang apa itu hadas kecil. Perkara yang dipanggil sebagai perkara hadas kecil adalah perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Betul. Dan kita masuk kepada hadas besar, iaitu perkara-perkara yang mewajibkan kita mandi wajib. Perkara yang diwajibkan mandi ada 6. Mandi wajib. Kita dah bincang sampai nombor berapa? Belum lagi? Nombor 3 hadas besar, sebab saya tak alihkan penanda. Jadi kita dah bincang tentang darah dulu kan? Tiga-tiga tu tentang darah kan? Haid, nifas dan wiladah. Betul yang 3 semua berkaitan dengan wanita. Okey, yang keempat keluar air mani. Okey, yang keempat iaitu keluar air mani, iaitu air yang keluar di kemuncak syahwat kelamin. Okey, air mani iaitu air yang keluar di kemuncak syahwat kelamin. Ciri-ciri ialah ia keluar dengan rasa nikmat dan keluarnya dengan memancut-mancut. Dan baunya ketika basah seperti, ini maknanya ditulis oleh kitab, bau dia seperti apa? Tepung. Sebab dia kaitkan dengan bau tepung yang diuli. Dan warnanya ketika kering seperti warna putih telur. Ini kajian kitab-kitab lama. Jika tidak terdapat salah satu daripada ciri-ciri ini, maka tidak wajib mandi. Tetapi jika seseorang merasa ragu apakah ia air mani atau air mazi, lantaran tidak terdapat ciri-ciri air mani yang disebutkan, maka dia boleh memilih sama ada menganggapnya sebagai air mani lalu mandi atau menganggapnya sebagai air mazi lalu membasuhnya sahaja. Maknanya bila kita, sebab keputusannya atas kita, tetapi keputusan yang kita nak ambil mesti berasaskan ilmu.
Tadi maknanya keluar air mani ni selalunya air mani ke muncak syahwat lah. Syahwat sama ada nanti kita tengok syarat yang kelima iaitu memasuk hasyafah kepada zakar. Minta maaf hari ni kita belajar fiqah. Saya terpaksa cakap benda yang kalau kita kata kat rumah mak tak cakap ni. Kan? Mak tak ajar. Jadi kita belajar fiqah untuk memastikan kita berada dalam keadaan suci mengikut syarak. Bukan suci mengikut kita agak-agak. Jadi kita kena, maknanya keluar air mani ni nombor satu selalunya keluar air mani disebabkan apa? Kemuncak syahwat kelamin. Sama ada berjima ataupun keluar air mani kerana bermimpi ataupun keluar air mani kerana melihat sesuatu yang meningkatkan syahwat. Contoh-contoh macam budak-budak sekarang handphone boleh tengok video-video pornografi tu. Jadi bahayalah sekarang anak-anak kita. Zaman kita dulu tak ada. Maknanya kebanyakan kita, kepala kita bersih. Nak bayangkan semua tak terbayang lagi. Tak terbayang. Jadi zaman sekarang bukan nak bayang, dah boleh lihat. Dah boleh lihat. Jadi kita kena jadi ibu bapa dan wan-wan yang lebih apa ya? Lebih update, up to date. Memang kena up to date dengan benda gadget-gadget yang canggih ni. Tetapi kita kena ada rasa cemburu. Kena ada rasa berhati-hati pada anak-anak kita dan cucu-cucu kita supaya kita pantau. Sebenarnya kena pantau lah apa yang dia tengok. Apa yang dia lihat, apa yang dia tengok. Kena tak secara langsung kena ucap dalam masa kita bersama-sama dengan anak cucu kita tu, jangan buat ni, dalam Islam ni larang, ini tak boleh. Maknanya kita kena cakap, jangan biarkan. Kita kena cakap benda tu salah. Salah dari sisi syariat. Andai kata dia tengok keluar air mani, maknanya dia dah tahu. Katakanlah budak tu sekarang yang saya dah cerita hari itulah. Maknanya cerita benar, maknanya dia budak lelaki umur 11 tahun. Dia buat adik dia yang dua orang, satu 10 tahun, satu 6 tahun. Jadi yang mak dia ibu tunggal, keluar rumah je banyak untuk kerja dia buat membersih rumah. Buat pergi rumah ke rumah untuk cleaning lah. Dia buat kerja cleaning. Jadi tinggalkan anak dia, ada anak besar dia. Tapi bila pergi sekolah tu, kakak-kakak tu dah tak kisah. Jadi tinggal adik-adik ni, dia budak-budak ni pandai masak nasi sendiri. Pandai masak nasi sendiri. Lauk kalau sempat mak dia masak. Kalau tak sempat mak dia balik tengah hari berikan lauk dah siap. Ataupun budak-budak ni sementara mak dia tak balik, goreng je telur. Maknanya budak-budak ni berdikari lah. Berdikari. Yang nak jadi ceritanya, adik tu ceritakan pada mak, abang tu buat. Sakit, dia kata sakit, abang tu buat. Jadi masuk dalam kes polis lah. Kes polis dan cikgu sekolah tu nampak perubahan pada adik. Jadi ada satu cikgu yang prihatin. Cikgu sekolah rendah. Jadi tanya. Jadi dapat tahu yang abang ni ketika dapat kita kata disoal siasat oleh polis, kenapa buat? Dia kata dia nak ikut apa yang dia nampak dalam handphone. Nampak tak?
dia terangsang untuk buat kerana dia nampak benda tu dalam handphone. Jadi kita kena jadilah ibu bapa dan wan-wan yang kena cakap ni. Kena cakap secara tidak langsung, kita ketika berjalan ke, ketika dekat rumah ke, cucu kita balik ke, kita kata jangan tengok ni, benda ni tak elok, benda ni haram, agama marah tengok aurat orang, macam tu lah. Maknanya kita kena bijaksana dalam mendidik tidak secara langsung. Jangan biar sebab handphone ni suatu gadget yang sangat bahaya. Sangat bahaya. Jadi kirakan jangan lepas tangan lah. Kena ambil cakna lah tentang anak-anak kita dengan handphone ni. Kena ambil cakna, jangan lepas. Tak boleh biarkan macam tu je lah. Bila kita benarkan anak kita dengan handphone, kena bagi guideline tu kena, tapi kena dalam tak secara langsung kena kaitkan dengan syariat larangan dalam agama. Kena terangkan kehidupan kita ni ada benda yang berdosa, ada yang kita dilarang dalam Islam. Kalau kita ikutkan bangsa lain, dia tak kisah. Kan? Bangsa lain benda macam ni semua jika tidak melibatkan orang lain tak apa. Maknanya tapi dari segi moral value pun kita katakan benda tu salah. Okey, secara umum. Tapi kita kena tegaskan dalam segi dosa, benda buat tengok pun berdosa. Jadi kena tekankanlah kepada anak-anak kita sebab saya rasa itu bukan suatu senario yang buat masa ni itu sajalah yang saya dengar. Saya hadapi ketika itu. Tapi mungkin ada banyak lagi lah. Tapi saya bawa juga budak-budak adik-adik dia tu dengan mak dia jumpa dengan Ustaz Azman Ahmad, kaunselor Main tu kan. Saya buat appointment, suruh Ustaz counsel tengok macam mana mental budak-budak tu lah ketika tu. Sebab abang tu dah pergi rumah bawah kebajikan masyarakat. Masuk sekolah, dia tak masuk sekolah Henry Geni tapi masuk sekolah pemulihan yang lelaki tu. Tapi buat masa ni saya pun dah terputus hubungan dengan mak dia. Dah jarang lah. Jadi kirakan dia mempunyai masalah keluarga lah, itu saja je lah. Jadi kita bila menghadapi masalah keluarga ni, kadang-kadang ujian Allah tu bertimpa-timpa dengan perkara-perkara yang macam ni nak kata ya, ujian yang sangat besar lah pada saya. Ujian yang sangat besar. Jadi keluar air mani ni, balik pada fiqah kita, maknanya keluar air mani ni memerlukan dengan apa cara sekalipun keluar air mani memerlukan seseorang itu bila dia dah akhir balik dia mesti mandi wajib. Okey. Jadi kalau orang yang dah memang berkahwin, jadi dia nak pastikan sama ada yang keluar tu air mani atau air mazi, dia kena tengoklah. Tengok dengan melihat. Jadi dia sendiri kena buat keputusan sama ada yang keluar itu air mani ataupun air mazi. Jadi dia tengok kalau dia dah pasti bukan air mani, tak perlu mandi, dia hanya bersihkan. Okey, dia hanya bersih sebab air mazi ni najis, air mani tak najis. Tetapi air mazi kita kena ambil wuduk. Bila air mani bukan najis tetapi tetap kena basuhlah juga. Adabnya basuhlah dengan bersih dan tetap dituntut kita untuk mandi wajib. Okey, nak ulang balik ke ciri-ciri air mani tadi? Maknanya air mani ni keluarnya rasa nikmat dan keluarnya memancut
atau baunya ketika basah seperti tepung di uli. Saya pun jarang nak tengok rasa tepung di uli tu dikaitkan dengan bau tepung lah. Dan warnanya ketika kering seperti warna putih telur. Ini ciri-ciri nak membezakan dengan air mazi. Air mazi dia tak rupa putih telur kecuali orang yang kena penyakit keputihan. Keputihan tu kena tengok lah. Dan keputihan ni najis keputihan najis. Tak perlu kepada mandi tetapi perlu kepada membersihkan najis tersebut dan berwuduk. Jadi seboleh-bolehnya orang tua dah jarang dah keputihan kan. Saya rasa orang tua dah jarang. Jarang. Semakin tua rasanya penyakit keputihan ni dah semakin kurang. Jadi penyakit keputihan ni banyak kepada orang muda. Jadi saya sarankan setiap kali nak solat mesti istinja dulu. Terbaik istinja. Bersihkan baru ambil wuduk. Jangan, kadang-kadang saya tengok budak-budak perempuan muda ni datang bilik solat, dia rajin solat. Tapi dengan seluar jeans dia ambil je air semayang, dia terus je semayang. Tanpa pergi istinja dulu. Jadi seboleh-bolehnya kita jangan menanggung najis. Selagi keputihan tu ada maknanya kita menanggung najis. Jadi solat kita takut tak sah. Jadi seboleh-bolehnya istinja, bersihkan. Sekurang-kurangnya kita cebok lah. Cebok, lepas tu baru ambil wuduk. Buang. Ganti, tapi seboleh-bolehnya basuh jugalah. Tetap seboleh-bolehnya basuh. Kena bilaskan, hilangkan najis. Pakai balik boleh tak seluar dalam yang basah? Boleh. Boleh je. Yang penting kita buang je najis. Keputihan tu. Itulah. Itu pasal saya kata kita sebagai mak. Sebenarnya kalau boleh saya dah didik anak saya yang tu bila anak dia kencing, saya kena najis baby ataupun tu, maknanya pergi dekat sinki, bilas dulu, baru letak dengan pakaian yang kita nak basuh washing machine. Pakaian yang bernajis seboleh-bolehnya, walaupun pada hakikatnya dah keluar fatwa, benda yang masuk washing machine tu, air lalu tu dikirakan air yang bergerak masuk mensucikan. Tapi terbaik kalau nampak najis yang ain, itu namanya najis ain najis yang kita nampak, sama ada tai ataupun apa-apalah yang kita kategorikan dia sebagai najis, terbaik kita bilas tempat najis tu dulu, lalukan air, hilangkan ain najis. Ain tu benda yang kita nampak. Walaupun air kencing, sebab air kencing baby, nak cakap air najis muhafafah ni dah tak ada dah. Sebab apa? Baby lelaki tu semua dah minum susu formula. Kita nak kata najis kanak-kanak lelaki 2 tahun dan hanya meminum susu ibunya, kita gelar najis air kencing baby tersebut sebagai najis muhafafah, najis ringan. Tapi sekarang susah nak dapat najis ringan. Jarang ibu-ibu walaupun dia tak bekerja, umur baby dia 4 bulan, 3 bulan dia dah campur dengan formula. Jadi najis baby tu 3-4 bulan dah dikategorikan najis mutawasitah dah. Jadi memang kita kena basuh ain dia. Lalukan je kat sinki, bawah pipe tu, kita bilaskan, lalukan air. Lalukan air, lepas tu bolehlah letak balik dengan pakaian yang kita nak basuh bersama tu. Jangan terus masuk. Kena didik lah supaya bila anak kita dah duduk asrama,
dia dah jadi habit. Dah jadi habit. Macam saya, luar dalam tak campur dengan pakaian. Maknanya kita bilas dulu sebab kita takut terkencing ke tak apa ke kan. Dah jadi. Selalunya luar dalam memang basuh lain lah. Basuh tangan je, betul. Tu pasal kena didik anak-anak kita. Kena biasakan supaya bila dia berdikari, dia duduk asrama, dah menjadi kebiasaan dia. Dah menjadi kebiasaan. Jadi kita terus balik kepada keluar air mani yang memerlukan mandi wajib. Kita bezakan ciri keputihan, ciri air mazi dan air mani. Jadi kena kenal ketiga-tiga ni. Dua daripadanya najis iaitu mazi dan keputihan. Air mani tak najis tetapi tetap kena basuh dan tetap kena mandi wajib. Yang dua ni tak perlu kepada mandi wajib tetapi tetap kena dibersihkan dan syarat dia adalah berwuduk jika nak buat ibadat. Yang kelima adalah masuk khasyafah iaitu kepala zakar atau kadarnya bagi orang yang kuduk kepala zakar, iaitu ke dalam faraj ataupun dubur. Termasuklah faraj dan dubur binatang dan orang mati. Ini fiqh hukum sebab takut ada maniak-maniak orang-orang yang kurang siuman ni, dia bersetubuh dengan mayat ataupun dengan binatang, okey. Tetap dia kena mandi wajib. Tetapi mayat yang telah dimandikan tidak wajib diulangi mandinya kerana telah terputus taklif untuknya. Taklif ni apa dia? Tuntutan bagi orang hidup. Taklif benda yang orang hidup kena buat. Orang mati ni, siapa yang memandikan dia? Orang hidup yang memandikan dia. Jadi yang perlu mandi adalah orang yang masih hidup. Jadi mayat ni mandi dan berwuduk ke atas mayat itu adalah fardu kifayah. Mayat tu sendiri tak ada tuntutan. Mayat tu sendiri tiada tuntutan. Maknanya terlepas taklif tuntutan ke atas dia. Kewajipan mandi terkena kepada orang yang memasukkan dan orang yang dimasukkan. Maknanya kalau memasukkan kepala zakar, sekadar macam mana? Bukan keseluruhan. Maknanya sekadar masuk kepala zakar tu dah dikira perlukan kepada mandi wajib walaupun tidak keluar air mani. Okey, air mani tadi berbeza. Maknanya keluar air mani sama ada bersetubuh kita tahulah maknanya masuk zakar ke dalam faraj. Tapi kalau kata tersentuh zakar ke dalam faraj, sekadar kepala zakar je tanpa berlapik, dua-dua kena mandi wajib walaupun tidak keluar air mani. Syarat mandi kerana tersentuh. Okey, tersentuh. Sama ada faraj ataupun dubur. Sama ada binatang ataupun orang mati. Tetap bagi yang hidup tu, kalau dengan binatang maknanya orang yang buat dan sama ada kepada binatang ataupun kepada jenazah, dia tetap kena mandi. Okey, ada soalan? Tapi jika berlapik, tak perlu. Kalau keluar air mani, dia kena mandi sebab keluar air mani. Tapi jika berlapik tanpa keluar air mani, tak perlu mandi wajib kalau tidak keluar air mani. Kalau berlapik maknanya tak ada sentuhan. Okey. Kalau dia pakai kondom tu, dia kira sebab keluar air mani. Sebab keluar air mani. Dia sekadar selalunya sebab keluar air mani lah. Tapi kalau sekadar syarat dia
Kalau atas je maknanya atas saja dia tak perlu mandi kalau tak keluar air mani. Okey? Syarat dia mesti kepala zakar tu masuk sekadar kepala zakar. Menyentuh tu kita belajar fiqah tak boleh nak malulah seronai. Jadi kirakan bagi orang yang kudung zakar sekalipun yang tak ada kepala zakar, kadar masuk tu adalah kadar kepala zakar. Kadar kepala zakar. Okey, jadi ada soalan lain? Jadi dia kira kalau berlapik tu tak ada masalah. Kalau tak berlapik, sentuh tu dikira menyentuh je lah. Tak perlu kepada mandi. Syarat mandi ni dia kata masuk kepala zakar atau kadarnya bagi orang yang kudung ke dalam faraj ataupun dubur. Tu kena mandi. Yang keenam, mati. Jenazah orang Islam yang bukan mati syahid wajib dimandikan. Jadi tapi macam tsunami hari tu, bila dah ramai-ramai, kafan pun tak. Maknanya bila dalam keadaan darurat, terlepas tuntutan kifayah ke atas kita. Terlepas tuntutan. Kalau tak, dia menjadi apa? Fardu kifayah ke atas kita. Dah ada orang buat, yang lain tak payah. Jadi biarlah kita orang yang buat supaya orang lain tak payah. Kita ambil tanggungjawab tu. Hari tu saya bincang tentang berwuduk perlu kepada tertib. Berwuduk perlu kepada tertib. Nanti kita akan, kita tak masuk bab berwuduk tapi insyaAllah lah nanti saya nak masuk juga bab wuduk Wuduk perlukan kepada yang keenam, rukun wuduk adalah tertib. Jadi seboleh-bolehnya kalau kita mandikan jenazah, bila kita wudukkan dia, buatlah satu-satu secara tertib. Muka, tangan, katakanlah muka seorang basuh, tangan kiri, tangan kanan seorang basuh, tapi dulukan tangan kanan nak dapatkan pahala tertib berwuduk. Lepas tu baru kita ikutlah tertib berwuduk. Tu yang hari tu saya datang soalan. Dia salah faham, dia ingat saya kata masa mandi jenazah tu kena buat ikut tertib. Bukan, mandi boleh sekali. Maknanya seorang ada 6 orang, seorang tangan kanan, seorang tangan kiri, seorang kaki serentak boleh. Tapi bila berwuduk, seelok-eloknya tertib. Sebab rukun wuduk itu tertib. Ini bagi mandi yang mandikan jenazah lah. Bila berwuduk itu tertib. Bila mandi boleh sekali serentak. Boleh sekali serentak. Jirus air dan gosok sekali 5 orang, 6 orang. Tapi bila berwuduk, anggota yang satu tu biar seorang buat. Lepas tu boleh gile-gile buat. Tapi biarlah dia ada tertib dia. Dia tak perlu mualat tapi tertib. Kalau boleh bagi masa lah. Muka ni. Jadi nak serentak, tangan kanan, tangan kiri boleh. Kaki kan. Mualat itu berturut-turut. Dia berturut-turut tu dengan erti kata wuduk tak perlu mualat. Tapi sunat bagi berwuduk mualat. Maknanya kita tengah ambil wuduk kat rumah kita, lepas tu air tak ada. Tanya orang sebelah, ada air tak? Tak ada. Tanya orang sebelah ni, tak ada. Nak pergi kat masjid lah. Okey, sampai masjid, kita nak sambung. Dah tinggal kaki je tak basuh lagi. Boleh tak? Boleh dalam keadaan darurat. Tapi seboleh-bolehnya mualat, maknanya lepas basuh telinga, elok basuh kaki. Macam tu lah. Itu nama dia mualat. Mualat ni ada dalam ibadat, contohnya jamak takdim. Jamak takdim, azan. Azan mesti mualat.
Dia tak boleh hayya 'alas solah, diam kan 5 minit baru hayya 'alal falah. Tak boleh, dia mesti mualat berturut-turut. Sama juga maknanya jamak takdim, jamak takhir tak ada mualat. Okey? Jamak takdim mualat. Maknanya habis je zuhur kena buat asar. Habis je maghrib kena buat isyak. Cuma dibenarkan dalam keadaan darurat. Dalam darurat macam mana? Habis je semayang jamak dan qasar zuhur, sakit perut. Memang kena pergi qada hajat, kena pergi toilet. Okey, kena sama buang air kecil atau buang air besar. Jadi kita pergi cerit-berit pula. 20 minit ulang baru keluar ambil wuduk. Tak boleh, pergi balik. Jadi nak selesaikan asar, qasar asar tu, dia punya perbezaan tu 20 minit sebab kita keluar balik tandas. Terputus tak? Tak terputus. Sebab yang menjadi asbab terputusnya tadi adalah benda yang di luar kekuasaan kita. Tapi dah selesai, dah buang air kecil, buang air besar, jumpa Rini. Rini! Sembang pula. Classmate yang 20 tahun tak jumpa. Rini, lamanya kita tak jumpa. Sekarang dekat mana? Anak berapa? Automatik terus terputus kita punya mualat tadi. Dia tidak boleh, nak bercakap boleh, seboleh-bolehnya kata-kata yang perlu dan tidak melebihi 6 patah perkataan. Maknanya kalau kita nak cakap Assalamualaikum, nanti nak semayang kendian. Maknanya kita perlu, ataupun orang tanya kita pukul berapa kak? Mualat. Tak boleh. Maknanya kita boleh cakap lah, orang tanya kita pukul berapa, cakap je pukul berapa, dah lepas tu kita semayang. Bukan tak boleh cakap langsung. Mualat dari segi solat jamak takdim, boleh bercakap tetapi tidak berkata-kata yang tidak memberi manfaat. Maknanya kata-kata yang perlu saja boleh. Kalau dah terputus, sembahyang masa waktu asar dalam waktu asar. Boleh tak kasar? Kasar boleh. Maknanya jamak tu yang terputus. Kasar tu tak terputus selagi kita berada dalam safar. Masih dari dalam permusafiran tadi. Kalau dah nak sampailah kata Seremban, carilah surau atau masjid atau tempat semayang, Petronas ke, yang belum sampai kepada kariah kita, kita boleh buat kasar tu. Tapi kalau dah sampai, kena tamam lah. Semayang tamam lah. Kan? Maknanya kita tadi semayang pukul 2. Okey? Disebabkan dah terputus, kita balik pukul 4 semayang, dah sampai rumah kita. Tetap kena semayang asar 4. Dua. Terputus. Tak boleh. Kena masuk waktu dia. Asar. Kalau masih lagi dalam perjalanan. Maknanya kita pergi dekat, katalah saya nak turun JB. Tadi saya berhenti dekat Air Keroh. Okey, saya berhenti dekat Air Keroh. Lepas ni jumpa macap ke mana-mana ke, saya kena berhenti sembahyang 2 rakaat kasar asar. Tapi kalau saya kata nak balik rumah saya, katalah sampai ni kan, saya berhenti dekat Masjid Husin. Okey, Masjid Husin saya pukul 4.30 lah, 4.40 elok sampai je Masjid Husin. Belum sampai lagi kita punya Seri Senayan lagi. Jadi saya semayang dekat Masjid Husin, kasar 2. Lepas tu balik dah tak payah semayang lagi lah. Balik. Tapi kena semayang dalam waktu asar. Untuk teruskan dapat 2, semayang 2 kasar tadi,
Saya boleh berhenti di mana-mana sebelum saya masuk karyah saya. Sebelum saya masuk. Tapi ada yang pegang karyah tu dari segi luas. Maknanya bila kita kata Seremban dah tak boleh masuk. Dah tak boleh sembahyang. Tetapi secara umumnya kita ambil karyah yang kita kata kat mana masjid yang anak kita nikah. Tu kat mana tu kita panggil karyah lah. Sini karyah lah ni. Maknanya Masjid Husin dah keluar karyah Seri Senayan ni. Seri Senayan. Karyah. Jadi boleh kalau kita nak malas lah. Kalau rajin sampai rumah sembahyang 4. Dah sampai je rumah kena sembahyang 4. Soalan yang, ni kita keluar tajuk lah sikit ni. Soalan yang ditanya, dia kata, anak saya balik rumah saya, dia kerja dekat Terengganu. Dia balik Seremban 3 hari, dia balik 5 hari. 3 hari yang awal tu dia sampai rumah saya, dia jamak kasar. Boleh tak? Anak saya balik 5 hari. Dia kata 3 hari sampai kat rumah saya tu ustazah, dia sembahyang jamak kasar. Dengar soalan saya balik. Anak saya balik 5 hari rumah saya. Okey, anak saya kerja kat Terengganu. Jadi 3 hari pertama dia balik tu, dia sembahyang jamak dan kasar. Soalan saya, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Banyak orang buat ni. Banyak orang buat. Dulu. Sekarang dah faham ramai orang tak buat. Betul. Sebab melebihi 3 hari. 3 hari. Sebab dia niat awal tu nak duduk 5 hari. Kalau dia niat ada 3 hari, walaupun boleh. Bila dia kata dia nak duduk niat 5 hari, lepas tu dia dah niat aja, walaupun pada hakikatnya lepas 3 hari dia terpaksa balik. Tapi maknanya dia kena pasang niat ketika dia sampai tu, dia dah niat berapa hari, dia dah tak boleh buat. Kita duduk sini, kita ada rumah kampung. Cukup 81 kilometer. Adakah kita boleh sembahyang jamak ataupun kita kena sembahyang sama? Rumah tu nama kita? Ya, rumah. Tak boleh. Sebab kita dikirakan rumah tu hak milik kita, dikirakan kita dah selesa balik ke rumah kita. Tetap kena sembahyang tamam. Sebab bila benda tu jadi harta milik kita, walaupun kita duduk di Senayan, kita ada rumah dekat Temerloh. Sebab dulu kita kerja Temerloh kan. Jadi kita pergi balik, kebanyakan ada beberapa khilaful aula dibenarkan. Tapi kebanyakan ulama kata bila dah jadi hak milik, tak boleh jamak kasar. Sebab itu kita balik ke rumah kita balik. Macam hak milik. Walaupun kita tak bermustautin di situ. Sebab dikira kita balik rumah kita. Jadi maknanya kita dah selesa. Dalam perjalanan boleh. Dalam perjalanan dia tak kisah. Jalan selagi cukup marhalah, kita boleh jamak dan kasar dalam perjalanan. Okey, boleh kena ingatkan anak-anak kita lah. Sebab soalan ni baru ditanya saya. Dia kata anak saya balik ustazah. Dia kata dia belajar boleh. Maknanya tak boleh. Kalau kita dah confirm berapa hari kita nak duduk melebihi 3 hari, tak boleh. Okey. Boleh. Dia kurang daripada 3 hari, masuk hari datang dengan hari balik 5 hari lah sebenarnya. Dia boleh. Masuk hari datang yang boleh. Macam anak saya kalau dia balik rumah di kampung dia boleh belajar mak. Sebenarnya boleh. Pandangan yang ringan boleh. Andai, tapi kalau kita kata rumah mak ni, mak nak bagi pada Angah. Okey? Angah tak dapat lah. Alung boleh. Alam boleh. Sebab rumah tu dah jadi, mak dah sebut bagi Angah.
Jadi dua-dua tu dah tak boleh. Kita dengan anak kita yang kita dah bagikan rumah tu. Kita dah namakan. Sebab bila kita kata balik rumah tu, dikirakan kita dah selesa. Dalam keadaan selesa. Dah jadi hak milik. Itu pandangan tambahan lah ulama menafsirkan, sebab jamak kasar ni dia ada 5, 6, 7, 8 syarat-syarat yang kita kena penuhkan untuk membolehkan. Nantilah insya-Allah nanti kita habiskan sikit daripada syarat sah ni, nanti kita masuk jamak kasar nanti. Okey. Tadi maknanya 6 perkara yang dikategorikan sebagai hadas besar. Jadi yang pertama apa dia? Haid. Yang kedua nifas. Yang ketiga wiladah tu maknanya keluar sesuatu daripada rahim. Faraj. Rahim lah. Keluar sesuatu daripada faraj. Yang keempat, keluar air mani dengan apa cara sekalipun. Yang kelima, memasukkan zakar ke dalam faraj. Okey, sama ada memasukkan zakar ke dalam faraj ataupun dubur. Sama ada binatang ataupun manusia yang hidup ataupun jenazah. Okey. Ini walaupun kita tak terfikir, mungkin perkara tersebut terjadi kepada orang yang kurang waras lah, kita kata. Ni sebenarnya ada hadis ni. Ada hadis, saya tak bawa pula buku tu, tentang berkaitan dengan memasukkan hasyafah ni. Ada seorang sahabat, itulah saya lupa nama dia. Sebab buku dia tertinggal dalam kereta. Ni hadis ni, kitab hadis, Tanwir. Ada sahabat, siapa nama dia? Sahabat ni tak famous sangat lah. Dia kata, wahai Rasulullah, dia kata, saya nak menjaga keimanan saya. Lalu saya melepaskan nafsu syahwat saya kepada binatang ternakan saya, kambing. Okey? Jadi masuk ke dalam dubur kambing. Saya melepaskan nafsu syahwat saya, dia kata. Adakah perlu saya kena mandi? Ni datang hukum tadi ni. Nabi kata kena mandilah, walaupun bukan makhluk bernama manusia. Bila dengan binatang pun dikirakan kena mandi wajib. Boleh. Tak lah, tu kan tadi dah kata yang ni tadi. Batal, siapa yang batal? Ya, kita yang hidup yang batal air semayang kalau ada air semayang. Kalau kita nak mandi, nak sembahyang jenazah, okey, sebab kafan tu buka bila sebelum sembahyang jenazah, betul tak? Jadi kalau kita nak sembahyang jenazah, kalau kita nak cium, lepas tu kena ambil wuduk lah balik. Kita. Banyak kes, bukan banyak kes. Bukan tak boleh cium, boleh cium. Boleh. Sebab tak ada syarat taklifi atas jenazah tu, dah terputus tuntutan ke atas dia. Dah. Mandikan pun boleh. Isteri memandikan suami, suami memandikan isteri, boleh. Tapi boleh. Anak lelaki boleh. Kenapa pula tak boleh? Boleh. Ya Allah, boleh. Anak lelaki boleh memandikan ibu dia. Hatta nak membersihkan, mengawap najis dia boleh. Sebab kita bukan tengok korek dubur dia tu. Bukan. Kita hanya syarat aja. Okey? Kawan saya baru dekat Pancu Jaya, dia kanser, dia meninggal. Anak lelaki dia minta kebenaran. Jadi tinggal yang ketua mandi tu je. Tapi siapkan air, siapkan kain kafan semua dia.
Tapi mandi sebab anak-anak dia semua tak, anak dia semua sekolah agama. Anak dia sekolah agama. Jadi memang tahu mandikan jenazah. Yang seorang lelaki ni dia memang geng amal mandinya jenazah. Jadi memang boleh mandi jenazah. Tak batal, dia adik-beradik. Dengan awak duduk tepi je. Perhati je. Yang masa dekat masjid hari tu, dia anak-anak dia minta saya tolong cakap sebab yang mandikan jenazah kawan-kawan saya. Saya kata, boleh tak awak je berdiri, siapkan air, diorang akan mandikan, diorang yang akan wudukkan mak dia. Sebab itu permintaan mak dia. Dia nak anak dia mandikan dan dia anak dia, tapi kafan minta jemaah. Ya, syaratnya sebab anak dia semua memang ada ilmu agama. Syaratnya dia mesti ada ilmu. Kalau dia tak ada ilmu, anak lelaki bagi mandikan, lalukan air 9 aja. Siramkan air 9 aja. Mandi, semua anak perempuan dah mandikan, anak perempuan keluar sebab kita tak nak penuh-penuh dalam tu. Hari tu pun dah pesan. Keluar, lepas tu anak perempuan dah sudah panggil anak lelaki. Macam mak mentua saya hari tu pun, air 9, anak mak mentua saya ada 11 anak. Tinggal 9, satu je dah baru meninggal. Jadi air 9, kita suruh yang lelaki jirus, cucu pun boleh. Kita bagi peluang. Air 9, kita dah bersih dah semua, air 9 kan jirus atas kain je boleh. Tak, masalahnya bukan apa. Bukan, nombor satu. Bila yang tak ada ilmu, dia jadi tonggang langgang. Takut tak bersih jenazah. Yang ini sebab anak-anak, mak dia tahu, anak dia tahu. Anak dia sekolah agama semua. Jadi mak dia dah wasiatkan minta anak-anak dia mandikan. Tapi bagi syarat macam itulah. Perempuan bersihkan, yang lelaki jirus air 9. Jadi lepas tu angkat kafan semua jemaah. Kenapa? Supaya jangan kelang-kelibut lah. Jangan kelang-kelibut. Mengganggu perjalanan orang yang mandi. Tapi syaratnya satu, mesti ada ilmu memandikan jenazah. Kalau tak, biarlah orang jadah. Tapi kalau kita ni izinkan keluarga untuk air 9. Air 9 tu je lah kita izinkan. Kalau orang kata apa, khidmat terakhir anak kepada ibu bapa. Kita sebelum tu kalau dia tak minta, tak payah. Kalau dia minta, silakan. Air 9 lah. Kalau dia tak ada ilmu mandi, tapi kalau anak-anak tu dia kata, saya nak tolong, kita bagilah 1-2 orang. 1-2 orang yang ada ilmu. Tak kasar, pakaian sempurna. Jangan pakai seluar jeans, pakai t-shirt tangan pendek, kan? Boleh. Boleh. Mandikan. Boleh. Tapi masalahnya bila anak lelaki tu tak pandai, nanti mengganggu orang yang mandikan jenazah ni lah. Sebab diorang berselisih-selisih, terkena semua kan. Aurat. Cuma kalau dia minta juga bagi masa air 9 tu je. Kita dah keluar, kita dah ni, seorang pantau. Boleh. Aurat. Okey. Aurat anak lelaki dan mak dia, kalau macam tu doktor tak boleh sambut baby. Saya tanya, kalau doktor lelaki boleh tak sambut baby kita? Bukan doktor lelaki Islam. Doktor Mutusami sambut anak kita, betul tak? Kenapa kita kata boleh? Darurat.
Dalam keadaan darurat, mak tu sakit. Perkataan dia sakit. Bila sakit, terputus segala tuntutan syarak ke atas orang tersebut. Anak dia nak lap. Macam saya lah. Bapak saya dalam bius lagi. Dalam bius. Seminggu lebih dia mamai bius buat bypass kan. Doktor suruh apa? Ukur air masuk dan air kencing keluar. Kena catat. Betul tak? Siapa yang biasa jagalah orang sakit. Kan kita kena berapa banyak dia minum, catat berapa mililiter. Air kencing dia pula kena tadah. Nak tadah air kencing ni mesti pegang. Saya tak ada adik-beradik lelaki. Tiga-tiga saya adik-beradik perempuan memang pegang. Pegang, letak. Okey, dah lama dah tak malulah dah kan. Tetapi bila bapak saya dah masuk minggu kedua, abang nak kencing, dia kata. Kencing lah bah, Ana. Saya pun kata ulurkan bag pen. Tak, mak kau mana? Mak dekat ni, mak rehat. Mak keluar sekejap, saya kata. Sebab mak saya operate masa tu, bapak saya operate bypass, mak saya operate mata. Lepas tu, angkat abah lah pergi bilik air, dia kata. Bah, tak boleh bah sebab nak kena ukur ni. Abah tak boleh kencing, kena ukur berapa. Saya dah nak buka sini. Ablah kau pula. Dia kata macam tu. Sebab bius dia dah hilang. Kenapa pula bah? Kau pula nak pegang. Dia kata macam tu. Sebab dia dah sedar, dia dah rasa apa? Malu. Dia kata, mak kau pergi panggil mak kau. Mak tak boleh tunduk sebab mak baru tukar kanta. Tak boleh tunduk. Tak apa, abang buat sendiri. Dia kata, bolehlah abang nak buat ni bah. Tak apa, boleh. Dia kata, dia dah tak nak dah. Maknanya bila perasaan malu yang menghalang kita. Kalau dari segi syariat, boleh. Yang misi tu buat, yang doktor tu buat lebih lagi. Maknanya bila darurat, aurat tu dah tak ada. Hukum aurat tu bagi keadaan darurat dah tak ada. Dalam dia jangan sampai dia tu menjadi fitnah. Sebenarnya kalau perempuan dah ni hadis, nanti saya buka lah bab hadis aurat yang Nabi benarkan perempuan tua tu tidak payah berkerudung, dipanggil ayat dia berkerudung. Dalam kalau pandang putih sangat, tidak menimbulkan nafsu syahwat kepada orang lelaki yang memandang, maka dia dibenarkan tak payah bertudung kepala. Tapi kalau wan-wan cun-cun cenia lagi, disarankan pakailah. Disarankan pakai. Jadi kirakan dia aurat ini adalah apa? Menjaga maruah diri. Maruah. Aurat ini adalah maruah diri. Bagaimana kita meletakkan maruah diri kita daripada pandangan umum supaya jangan menimbulkan fitnah. Tu saja. Saya tanya lah, semua orang sibuk kata anak kan. Saya nak tanya menantu. Menantu sama macam mana? Menantu sama macam mana? Sebab adik saya dia jaga bapak mentua. Ya. On. Kira. Alah, misi pun bukan menantu dia. On je. Sebab apa? Dia sakit. Darurat. Darurat. On je. Macam anak dengan menantu ni macam tak darurat lah. Tak, memang betul. Saya cakap on jadi jaga. Kalau kita panggil bibi pun, bibi, anak dia bekerja. Dia bayar gaji bibi jaga bapak dia. Bibi ni selalunya perempuan. Boleh. Maknanya istilah dia tu sakit. Dia sakit. Okey. Kita dengan anak kita sebenarnya dalam keadaan sihat, aurat kita mana? Pusat dan lutut. Kita keluar bilik air, pakai towel je, tong jalan, bergegar.
Anak kita buka bilik kita ada ni. Sekali, mak nak ni, dia pun pandang. Apa hukum dia? Kalau kita pun dari bilik air nak kena ambil benda kat dapur, anak kita tengah main handphone dekat dewan. Boleh tak? Boleh je. Dari segi syarak tak haram. Tapi dari menjaga maruah diri kita sebagai seorang ibu, janganlah buat macam tu, kan? Janganlah buat macam tu. Walaupun aurat kita dengan anak lelaki kita dan menantu kita pusat sampai lutut. Iya, namanya menjaga maruah diri dengan anak lelaki. Menjaga maruah diri dengan anak lelaki supaya anak-anak lelaki kita dan menantu kita ada rasa hormat kepada kita. Jadi aurat ni bagaimana kita nak meletakkan martabat kehormatan kita di mata orang yang memandang kepada kita. Itu sebenarnya aurat. Memartabatkan diri kita pada pandangan anak kita, orang luar. Jadi itu pasal kita disuruh menjaga aurat. Menjaga aurat. Okey, selesai tentang bab jenazah tadi. Okey, kita dah selesai ya. Ada soalan tentang hadas besar, hadas kecil. Harap dah faham perkara yang memerlukan kita kepada mandi wajib. Dan seterusnya suci daripada najis. Okey, suci daripada najis. Syarat sah sembahyang yang ke-6 adalah suci daripada najis. Suci diri daripada najis yang tidak dimaafkan pada tubuh, kain dan tempat sembahyang. Mana-mana bahagian badannya tidak tersentuh dengan najis pada gerak dan diamnya, maka tidak sah sembahyang jika terdapat mana-mana satu daripadanya, dan tidak sah sembahyang bagi orang yang menanggung sesuatu yang bersambung dengan najis seperti menanggung tali yang terikat pada anjing dan lainnya. Dan sah sembahyang jika terdapat najis selagi tidak bersentuhan dengannya ketika bangun dan duduk. Nanti yang ni panjang huraian dia. Okey, saya tinggalkan dulu najis yang dimaafkan. Kita bincang tentang apa itu najis. Okey, apa itu najis? Najis adalah setiap benda kotor yang menyebabkan solat tidak sah jika terdapat pada badan, pakaian ataupun tempat solat. Pakaian. Jadi kita semayang sejadah, kita ada sejadah, okey? Yang dimaksudkan tempat pakaian tu clear, maknanya kena kulit badan, kena pakaian yang kita guna untuk sembahyang, dan tempat sembahyang. Bagaimana dikirakan tempat sembahyang? Ini adalah kita punya sejadah. Okey, sejadah. Sejadah. Okey, tempat sembahyang kita mana? Sini sujud, sini berdiri, ini badan kita akan letak lutut. Andai kata kita dah bau ni. Kat mana bau? Tai kucing ni. Sekali dah pandang-pandang, rupanya dekat rambu-rambu sejadah. Okey, adakah kita akan sujud atas rambu sejadah ni? Tak. Jadi boleh tai najis ada, tai kucing itu ada dekat situ. Dia yang dikatakan tempat sembahyang dikira daripada tempat sujud sehingga tempat berdiri. Okey, tempat sujud sehingga tempat berdiri. Belakang rambu-rambu ni pun tak apa lagi. Tepi ni tak apa lagi. Tepi ni tak apa lagi. Nampak? Dia yang dikira adalah tempat sujud sampai tempat kita berdiri. Itu dipanggil tempat solat. Okey? Nanti kita akan huraikan syak pada bau. Nanti rasanya bab najis ni pun satu kuliah lah besok. Bab najis. Okey? Satu kuliah juga.
Okey, saya nak baca sikit tentang najis terbahagi kepada 3. Okey, najis terbahagi kepada 3, apa dia? Najis mukhaffafah, lagi najis mutawassitah dan najis mughalazah. Jadi najis mukhaffafah tadi saya kata apa dia? Iaitu air kencing kanak-kanak lelaki sahaja. Kenapa? Sebab struktur alat kemaluan anak lelaki itu dia memanjang, dia menapis. Jadi tu pasal kalau anak lelaki yang bawah 2 tahun meminum hanya susu ibunya saja, baru air kencing baby ini dipanggil najis mukhaffafah. Okey. Anak perempuan kenapa tak? Dia kata faraj itu tak filter. Jadi bila ada najis ke apa-apa, dia terus kena. Tu pasal anak perempuan bukan, air kencing dia bukan najis mukhaffafah. Hanya anak lelaki yang minum susu ibu sahaja. Bila dah minum susu formula, dah minum lain selain daripada susu ibu, najis air kencing tu dah dipanggil najis mutawassitah, najis yang sederhana. Okey? Sikit lagi. Air kosong boleh. Air kosong boleh. Ni jenis minuman yang selain daripada air kosong. Selain daripada air kosong. Okey. Sebab air kosong tu air yang tak ada ain dia. Sepatutnya tak ada ain. Ni air yang ada ain lah. Ada, kita kata apa, ada dia punya dalam air, walaupun air kosong tu ada mineral, tetapi susu dan ni dia ada macam bahan-bahan yang selain daripada bahan asasi, mineral tu lah. Mineral jadi dia dah dikirakan tak air mutlak, dia macam jus pun dah dikira ni lah. Tapi air kosong tu tak termasuk. Okey, air kosong tak termasuk. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana menyucikan kalau adalah najis mukhaffafah ni. Senang sangat. Suci dia apa? Pada pakaian, pada apa? Renjis air. Renjis je. Syarat dengan merenjis air. Senang dia apa? Pakai spray je. Lepas tu jemur, keringkan, memadai. Najis yang kedua kita panggil apa? Najis mutawassitah, iaitu najis pertengahan. Najis mutawassitah. Okey. Iaitu najis seperti apa dia? Contoh dia muntah, darah, nanah, arak, bangkai, benda yang keluar daripada kemaluan hadapan dan kemaluan belakang selain daripada air mani. Okey. Jadi segala benda yang kotor segala benda yang kotor termasuk apa dia? Muntah, darah, nanah, benda basi. Semua kita kata najis mutawassitah. Air basi najis. Najis. Air basi najis. Tahi mata, tahi hidung, tahi telinga tak najis. Okey. Lebihan daripada anggota kita kata tak najis. Boleh makan? Boleh je, tapi kita tak makan. Kan cucu kita korek-korek hidung, dia pun letak kat lidah dia. Dia gigit-gigit, dia telan. Boleh? Boleh. Ludah balik. Tak payah, biar je lah dia telan. Sebab dia bukan najis. Tarik mata, teragak nak rasa apa rasa tarik mata. Boleh tak? Boleh. Sebab dia bukan najis. Tapi tarik mata kena bersihkan. Walaupun dia tak najis, tapi kena bersihkan ketika berwuduk kerana dia menghalang air. Bukan kerana dia najis. Dia menghalang air. Okey. Apa lagi benda-benda yang najis? Nanti kita belajar
benda najis yang dimaafkan ni. Nanti najis yang dimaafkan pun huraian dia panjang. Ni kita pergi 3 jenis najis ni lah dulu. Okey. Ya, baru 3.50 okey, kita ada masa lagi. Okey, bagaimana nak membersihkan najis mutawasitah? Mula-mula hilangkan ain. Apa nama ain? Ain adalah benda yang kita nak nampak. Kalau tahi ataupun air kencing, lap dulu air kencing, bersihkan muntah tersebut, kita buangkan ain. Okey, buangkan ain, baru kita seboleh-bolehnya sampai bersih ain tersebut. Ain, benda yang nampak. Selagi ada tanda-tanda tahi tu, maknanya kita bersihkan sampai bersih tempat tahi tu. Lepas tu dijirus dengan air lalu. Apa makna air lalu? Air bergerak. Macam kita nak ambil wuduk, mesti air bergerak. Syarat kita berwuduk, nanti kita masuk buat wuduk lah. Saya susah hati orang pergi umrah dan haji pakai spray. Okey? Kalau dia belajar tak sempurna, saya takut wuduk dia tak sah. Sebab syarat berwuduk mesti air bergerak. Bila kita spray, sampai mana tahap kita boleh spray? Sampai kita nampak air tu bergerak. Baru boleh kita sapu. Jangan cek semua tompok. Kita pun sapu macam tu. Tak sah. Okey, tak sah. Mesti spray. Bagi dia lah lalu. Bagi dia bergerak air tu. Tu pasal kalau kita nak pakai spray, bawa lah towel. Okey, adabnya. Bukan mesti bawa, adabnya. Kalau tak spray je atas jubah. Ataupun atas lekung. Jangan basahkan kapet tu. Okey. Jadi kita spray, dah nampak bergerak air tu, baru kita sapu. Okey. Itu syarat untuk kita kata air bergerak. Jadi kita nak bersihkan najis mutawasitah, dah bersihkan ain, baru kita jiruskan air dan gunakan kain. Beberapa kali guna boleh tak? Boleh. Dengan syarat ketika kita bilas, kita buang najis tu, kita lalukan air. Air lalu. Okey? Air lalu. Boleh pakai balik kain yang basah tu. Dan last kali, lap dengan kain kering. Okey? Itu cara dia. Yang saya selalu susah hati adalah apa? Mak-mak yang malas ni, air anak dia kencing, dia ambil je mop, top, bawa lah sampai bilik air, bila dalam badi, cot. Lepas tu, dia buka paip dalam baldi tu. Lepas tu bawa balik badi menitik-nitik ni, tarik lagi. Lepas tu dia top, dia perah, dah tak ada air, dia lap sekali. Dah. Habis satu rumah. Ya, betul. Istilahnya bersih tetapi tidak suci dari segi syarak. Okey? Bersih tapi tidak suci dari segi syarak. Tu pasal saya kalau nampak cleaner dekat tempat sembahyang di mall-mall, saya tanya cleaner tu, kalau surau ni awak pakai mop dekat mana? Boleh tak mop yang awak guna untuk surau ni jangan campurkan dengan bilik air? Ini dia mop bilik air, dia nyap, air tu air lah. Kadang hitam nampak air tu, lepas tu dia pun mop lah surau. Allahu Akbar. Nampak tak? Dan saya nak cakap, ahli lembaga masjid nak pilih siap masjid yang membersih, cleaner masjid ini, cleaner yang ada ilmu fiqah bab menyucikan najis. Nampak tak? Dia mop tandas, dia ngap,
pakai pemerah yang tangan tu, lepas tu kejap lagi dia mop kapet kita. Tu yang kita sujud. Jadi kena pastikan orang yang membersihkan masjid ada ilmu membersihkan najis. Okey? Jadi lepas ni Wan dah benda yang dah lepas apa dia? Ya Allah, maafkan aku kerana aku tidak tahu. Sama juga kalau kita istinja orang sakit, terbaik adalah spraykan bontot dia. Kita guna perkataan ponggong dia. Lepas tu sebelum spray dengan air, kita jangan pakai wet tissue. Wet tissue tak boleh. Mesti dengan dry tissue dulu untuk bersihkan ain tu. Okey, lap dulu dengan tisu kering, spray dengan air, baru lap lagi dengan tisu kering, baru kemudian katalah nak dengan wet tissue, boleh. Kalau baby tu kita tak nak kita tanggung dia punya najis. Nanti yang ni pun bab menanggung najis, macam mana dikira baby kita menanggung najis. Itu nanti kelas lagi akan datang. Okey? Boleh. Nanti yang bab tu saya buka kitab hadis. Nanti saya bawa buku kitab Tanwir untuk akan datang bab najis. Akan datang. Jadi lepas ni kita niatkan apa yang dah lepas, cara kita membersihkan najis tu kita minta ampun dengan Allah. Mudah-mudahan selepas ini cara kita membersihkan najis tu dengan lebih suci dari segi syariat. Okey? Itulah bab taharah. Selalunya kalau kita buka kitab fiqh, bab pertama mana-mana orang mengaji, mana-mana kitab, bab fiqh mesti bab taharah, iaitu bab bersuci. Bab bersuci tu bab pertama. Sebab dia akan memberi implikasi kepada keadaan suci kita tu, suci dari segi syarak ke bersih dari segi pandangan mata. Sebab dalam Islam kita kena suci dari segi syarak. Okey? Okey, nanti insya-Allah kita akan saya akan hurai. Cuma nak habiskan jenis najis je dulu. Nanti akan datang saya akan huraikan dengan lebih detail tentang cara mensucikan najis mutawassitah. Okey, najis yang keempat. Najis yang keempat disebabkan kita dah baca 3 jenis najis ni, iaitu najis yang kedua tadi tak habis lagi. Okey. Untuk menyucikannya hendaklah dihilangkan dengan air mutlak, yakni air yang yakni dialirkan air hingga hilang bau, rasa dan warnanya. Dari segi fiqh maknanya untuk memastikan dari segi syarak najis mutawassitah tu bersih, mesti dilalukan dengan air mutlak, bersih, suci daripada bau, warna dan rasa. Rasa bukan ambil jilat dengan lidah bukan rasa dengan lidah. Rasa dengan deria rasa. Okey, deria rasa tangan, bukan deria rasa lidah. Bau dengan hidung, rupa dia dengan mata dan rasa dengan tangan. Dengan maknanya sama ada dia melekit ke tidak lagi tekstur dia. Dan najis mutawassitah ni dikirakan bersih apabila 2 daripada 3 tadi bersih. Okey, 2 daripada 3 tadi bersih. Katakanlah panjang. Lain kali saya cerita. Nak kena bagi contoh air sungai yang macam mana dikata air bersih. Nanti saya buat contoh lah semua. Okey. Yang ketiga, najis mughalazah. Okey.
Sebab panjang najis mutawasitah ni huraian dia panjang. Nanti saya nak bagi contoh semua bagaimana dikatakan 2 daripada 3 tu. Yang dua membersihkan najis mutawasitah dengan air mutlak yang dialirkan. Alir tu maknanya bergerak sikit pun memadai. Okey. Najis mutawasitah bersih dari segi bau, rasa dan warna. 2 daripada 3 kita dapat bersihkan, dikirakan. Tapi ada kala 2 daripada 3 ni pun ada kalanya tak sah. Itu saya nak cerita akan datang. Walaupun air tu air sungai yang mengalir. Ada kalanya, nanti saya kena buat contoh, ada kampung A, kampung B. Kampung C ni tengah-tengah tu ada ladang babi. Ladang babi tu air najis babi tu turun, kumbahan. Okey, jadi walaupun 2 daripada 3 tetap kadang air tu dah ada bau dia, dah ni dia tak menjadi air yang mutlak. Nak kena dari segi nanti kelas akan datang saya cerita bab mutawasitah dengan lebih luas lagi. Okey, yang ketiga najis mughalazah, iaitu najis berat, iaitu anjing dan babi serta apa yang keluar daripadanya. Cara menyucikannya ialah dengan menghilangkan air najis jika ada. Kemudian tempat yang kena najis itu dibasuh dengan air sebanyak 7 kali, 6 kali air mutlak dan sekali dengan air yang dicampur dengan tanah. Air tanah itu boleh dijadikan basuhan yang awal, pertengahan atau akhir. Wallahualam, insya-Allah akan datang saya huraikan dengan lebih lanjut. Okey? Cuma nak kenalkan tentang 3 jenis najis tadi. Okey, ulang kaji bagi yang dah belajar lah. Bab najis ni pun panjang. Okey, wallahualam. InsyaAllah huraian lebih lanjut lah tentang bab najis. Ulang kaji. Betul. Ulang kaji supaya kita mudah ingat. Ya, najis mutawasitah, najis pertengahan. Segala benda yang kotor kita kata najis pertengahan. Najis berat ni 2 je, anjing dan babi dan segala yang berkaitan dengannya. Yang berkaitan maknanya nanti saya cerita. Jiran saya bela anjing, saya bela kucing. Anak kucing saya pergi minum susu anjing. Jadi najis kucing ni sebelum saya tahu dia tak jadi najis. Saya basuh macam tu. Tapi bila aunty tu kata, kakak, awak punya anak kucing yang belang-belang hitam tu selalu datang minum susu anjing saya. Bila? Oh, sudah lama, sudah 2 minggu. Sampai kenyang dia duduk dekat itu anjing minum susu anjing itu. Bila kita dah tahu je, bagilah anak kucing tu kat orang lain. Sebab masalah dia kita nak kena bersihkan najis kucing, anak kucing tu dah jadi najis mughalazah sebab dia dah kenyang minum susu mak anjing tu tadi. Nampak tak? Itu nanti kita cerita macam mana nak bersihkan. Dulu saya buka kafa. Sebelah rumah Cina tu memang dia letak masa tu pakai pagar kawat. Jadi bila Cina tu basuh, selipar budak-budak ni terpercik dengan najis air kencing anjing dan anjing tu. Jadi kenalah samakkan budak-budak ni punya selipar. Lama baru buat tembok, tembok simen supaya tak kena. Yang tu nanti kita belajar macam mana nak membersihkan, andai kata tayar kereta kita langgar tai anjing masuk dalam, macam mana nak bersihkan. Kalau anjing masuk, kucing kencing atas dalam kereta kita, nak kena pergi
overhaul ke cushion kita, hantar tempat cushion. Selagi kita tak guna tempat itu untuk sembahyang, kalau kita tak guna cushion kereta tu untuk sembahyang, tak payah. Nampak tak? Nanti minggu depan kita bincang bab najis. Tak payah hantar car wash. Kalau kita tak guna tempat itu untuk sembahyang. Tapi kalau kita nak guna tempat itu untuk sembahyang, boleh alas dengan plastik. Sebab selagi kita tak kontak dengan najis, kita dikirakan masih sah. Masih sah lagi. Kering dengan kering tak ada masalah. Nanti bab tu kita akan belajar, akan datang. Jadi fiqh ni dia luas. Maknanya fiqh ni bukan sesuatu yang rigid. Sesuatu yang tak berubah-ubah. Fiqh ini suatu ilmu yang fleksibel. Yang fleksibel, yang kita uruskan dia mengikut keadaan. Fiqh ni. Okey? Mengikut keadaan. Ada kala kita kena tegas. Ada kala dilapangkan bagi kita mengikut keadaan. Okey? Wallahu a'lam. Doalah mudah-mudahan Allah mempermudahkan kita dapat beramal dengan ilmu dan digunakan ilmu yang bermanfaat pada kita, insya-Allah. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa ta'limna ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, permudahkanlah bagi kami beramal dengan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami secara istiqamah, dan permudahkanlah bagi anak-anak kami dan zuriat kami duduk dalam majlis ilmu agar segala ibadah mereka berlandaskan ilmu syariat yang telah Engkau tetapkan. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.